Baik, berdasarkan hadis Nabi SAW, terdapat sekurang-kurangnya 4 jenis pemimpin yang mesti ditolak kalau berlakunya pemilihan seorang pemimpin. Yang pertamanya adalah pemimpin yang suka menipu. Asal cakap je berbohong, asal janji sahaja menipu. Ini ada ancamannya daripada Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah Ta'ala haramkan baginya syurga. Bagaimana seorang lelaki yang diharamkan baginya syurga, kita pula nak lantik dia jadi pemimpin sedangkan dia menipu rakyatnya dan dia suka berbohong kepada rakyat. Pemimpin jenis yang kedua adalah pemimpin yang terlibat dengan rasuah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah dikatakan bersabda, "La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi." Rasulullah SAW melaknat orang yang mengambil rasuah dan yang menerima rasuah. Bagaimana kita nak melantik seorang lelaki yang terlibat dengan rasuah sedangkan Rasulullah melaknat mereka? Jadi pemimpin yang terlibat dengan rasuah memang tak layak untuk dilantik sebagai pemimpin. Ciri pemimpin yang ketiga yang mesti ditolak adalah pemimpin yang berfikiran liberal. Perkara ini pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma imaratu sufaha?" Wahai Rasulullah, apakah dia pemimpin yang bodoh? Maka Rasulullah kata, "Umara'u yakunu ba'di la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati." Iaitu pemimpin yang akan datang selepas daripada aku, mereka tidak mengikut bimbingan aku, iaitu bimbingan Rasulullah, dan tidak ikut sunnah Rasulullah. Sebahagian pemimpin yang liberal ini mereka menolak sunnah Rasulullah. Jadi tak layak untuk kita memilih, memangkah pemimpin yang berfikiran liberal yang menolak sunnah Rasulullah. Dan yang keempat adalah pemimpin yang suka menyusahkan rakyat. Perkara ini disebutkan dalam doa Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, "Allahumma man waliya min amrin ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihim." Rasulullah berdoa, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik untuk menguruskan urusan umatku lalu dia menyusahkan umat aku, maka susahkanlah urusannya." Maka peganglah pada 4 nasihat ini. Kalau jumpa mana-mana jenis 4 pemimpin sebegini, kita jangan pilih mereka kerana mereka bercanggah dengan apa yang diberikan panduannya dalam hadis Rasulullah SAW.